Pernahkah anda terfikir mengapa ada sesetengah hari di mana segalanya seolah-olah berjalan lancar untuk anda? Anda terfikir tentang seorang kawan lama dan tiba-tiba dia menelefon. Anda memerlukan jawapan dan ia muncul dalam sebuah buku yang anda buka secara rawak ataupun perbualan yang anda terdengar. Kita sering menganggap ini sebagai kebetulan, nasib baik atau sekadar perkara aneh. Tetapi bagaimana jika saya katakan kepada anda bahawa semua ini bukanlah kebetulan? Bagaimana jika realiti itu sendiri sedang berkomunikasi dengan anda, menjawab getaran dalaman anda? Ini bukanlah fantasi atau angan-angan. Ini adalah di mana sempadan sains kuantum yang paling canggih bertemu dengan kebijaksanaan rohani yang paling kuno. Anda berada di sini kerana sebahagian daripada diri anda sudah tahu bahawa ada sesuatu yang lebih mendalam sedang berlaku. Anda merasakan bahawa kehidupan bukan sekadar siri peristiwa rawak yang menimpa anda. Anda betul? Anda bukan mangsa keadaan. Anda adalah arkiteknya. Realiti sentiasa berada dalam dialog berterusan dengan kesedaran individu anda. Peristiwa-peristiwa yang anda panggil sinkronisiti atau kebetulan yang bermakna adalah bukti nyata hubungan ini. Ia adalah isyarat daripada alam semesta yang mengesahkan bahawa dunia dalaman anda sedang membentuk dunia luaran anda. Anda mempunyai kuasa untuk mengemudi hidup anda, bukan dengan berjuang melawan arus, tetapi dengan mengubah arus di dalam diri anda. Bersedia untuk mengubah perspektif anda sepenuhnya, kerana apa yang akan anda pelajari bukan sahaja akan memberi inspirasi, tetapi ia akan memberikan anda kunci untuk menjadi pencipta sedar pengalaman anda. Penyelesaian kepada kehidupan yang seolah-olah rawak ini terletak pada pemahaman satu prinsip asas. Dunia luaran anda adalah cerminan dunia dalaman anda. Apabila anda mengubah keadaan emosi dalaman anda secara harfiah mengubah isyarat yang anda pancarkan ke dalam medan kuantum. Dan medan itu harus bertindak balas. Sinkronisiti adalah maklum balas tersebut. Ia adalah alam semesta yang memberitahu anda, saya dengar awak. Saya sedang menyusun semula diri saya untuk sepadan dengan getaran baru awak. Salah seorang ahli fikir mistik terhebat abad ke-20, Neville Goddard, mengajarkan idea ini dengan sangat jelas. Beliau menyatakan bahawa cara untuk mencipta realiti yang anda inginkan bukanlah dengan mengejarnya di dunia luar, tetapi dengan menganggap perasaan seolah-olah ia sudah menjadi kenyataan. Ini dipanggil keadaan hajat yang telah dipenuhi. Apabila anda secara konsisten mengekalkan perasaan bahawa keinginan anda sudah pun menjadi milik anda mula membina apa yang disebutnya sebagai jambatan peristiwa. Ini adalah satu siri peristiwa yang kelihatan semula jadi, kadang-kadang tidak berkaitan, yang membawa anda secara logik dan lancar kepada manifestasi keinginan anda. Ia mungkin kelihatan seperti kebetulan dari luar, tetapi ia adalah pergerakan jirim yang diatur dengan sempurna, yang diorkestrasikan oleh kesedaran anda. Jadi, apabila anda melihat sinkronisiti ini, jangan abaikan ia. Eraikannya. Ia adalah tanda bahawa anda berada di landasan yang betul. Ia adalah bukti bahawa anda telah berjaya mengubah frekuensi dalaman anda dan realiti sedang mengejar. Anda bukan lagi pemerhati pasif. Anda telah menjadi peserta aktif dalam tarian penciptaan. Kuncinya adalah untuk beralih dari menjadi mangsa keadaan kepada menjadi pencipta pengalaman. Namun, jika ia semudah itu, mengapa tidak semua orang menjalani kehidupan impian mereka? Cabarannya terletak jauh di dalam diri kita, dalam sistem operasi yang mengawal 95% daripada tingkah laku harian kita. Minda bawah sedar. Neuroscience telah membuktikan bahawa pada usia 35 tahun, sebahagian besar daripada diri kita adalah satu set program yang dihafal.
tingkah laku, kepercayaan dan tindak balas emosi yang berjalan secara automatik. Program-program ini dicipta daripada pengalaman masa lalu kita, terutamanya yang mempunyai cas emosi yang kuat. Setiap kali anda bertindak balas terhadap sesuatu situasi dengan rasa takut, marah atau ragu-ragu, anda mengukuhkan laluan saraf tersebut, menjadikan tindak balas itu lebih berkemungkinan pada masa akan datang. Oleh itu, wujudnya konflik. Secara sedar, anda mungkin mahukan kelimpahan, cinta atau kesihatan. Itu adalah 5% daripada minda anda. Tetapi jika 95% daripada minda bawah sedar, anda telah diprogramkan dengan kepercayaan kekurangan, tidak layak atau kebimbangan program manakah yang akan menang. Minda bawah sedar tidak peduli dengan apa yang anda inginkan. Ia hanya menjalankan program yang sedia ada. Inilah sebabnya mengapa afirmasi positif semata-mata sering gagal. Anda tidak boleh hanya menampal pemikiran positif di atas program bawah sedar yang negatif. Anda perlu menulis semula program itu sendiri. Identiti anda atau cara anda melihat diri anda berakar umbi dalam emosi masa lalu ini. Untuk benar-benar berubah, anda perlu menjadi orang yang berbeza. Anda perlu memutuskan hubungan emosi dengan diri anda yang lama dan membiasakan diri dengan emosi masa depan yang anda inginkan. Di sinilah kita beralih kepada prinsip fizik kuantum untuk mendapatkan panduan praktikal. Salah satu penemuan yang paling membingungkan dalam sains adalah eksperimen Dirichlet. Secara ringkasnya, eksperimen ini menunjukkan bahawa zarah asas jirim wujud dalam keadaan kebarangkalian sebagai gelombang kemungkinan sehingga ia diperhatikan. Apabila seorang pemerhati mengukurnya, gelombang itu runtuh menjadi satu zarah tunggal dalam satu lokasi tertentu. Maksudnya sangat mendalam. Kesedaran secara langsung mempengaruhi realiti fizikal. Di mana anda meletakkan perhatian anda, di situlah anda meletakkan tenaga anda. Di mana anda meletakkan tenaga anda, di situlah realiti menjadi nyata. Jadi, bagaimana anda menggunakan ini untuk mengubah program bawah sedar anda? Salah satu teknik yang paling berkuasa dipanggil revision atau semakan semula, seperti yang diajarkan oleh Neville Goddard. Pada penghujung setiap hari, luangkan masa untuk menyemak semula peristiwa-peristiwa yang berlaku. Jika ada sesuatu yang tidak berjalan seperti yang anda inginkan, jangan biarkan ia berlarutan dalam minda anda. Sebaliknya, tulis semula babak itu dalam imajinasi anda. Bayangkan ia berlaku dengan cara yang ideal. Yang paling penting, rasakan emosi yang akan anda rasai jika ia benar-benar berlaku seperti itu. Rasakan kelegaan, kegembiraan, kesyukuran. Dengan melakukan ini, anda tidak menafikan apa yang berlaku. Anda enggan memberikan tenaga kepada versi realiti itu. Anda menggunakan kuasa pemerhati anda untuk meruntuhkan kemungkinan yang berbeza. Anda sedang mengubah memori emosi yang dikaitkan dengan peristiwa itu. Dan dengan itu, anda mula menulis semula program bawah sedar anda. Anda tidak lagi membenarkan dunia luar menentukan keadaan dalaman anda. Sebaliknya, anda menggunakan keadaan dalaman anda untuk menentukan dunia luar masa depan anda. Lakukan ini secara konsisten dan anda akan mula melihat realiti di sekeliling anda berubah untuk mencerminkan skrip baru yang telah anda tulis. Sekarang, mari kita selami lebih dalam lagi bagaimana semua ini berfungsi pada tahap tenaga. Sains dan kerohanian kedua-duanya bersetuju. Segala-galanya di alam semesta ini adalah tenaga. Anda, kerusi yang anda duduki, fikiran yang anda fikirkan, semuanya adalah tenaga yang bergetar pada frekuensi yang berbeza. Fikiran dan emosi anda bukanlah sesuatu yang terperangkap di dalam kepala anda. Ia adalah getaran bertenaga yang anda pancarkan ke dalam medan kuantum atau apa yang sesetengah tradisi panggil medan kesedaran bersatu.
Ya, apabila anda berasa marah, takut atau bersalah, anda memancarkan frekuensi yang rendah dan tidak teratur. Apabila anda berasa cinta, syukur atau gembira, anda memancarkan frekuensi yang tinggi dan koheren. Keinginan anda juga mempunyai frekuensi yang tersendiri. Kelimpahan mempunyai frekuensi. Kesihatan yang bertenaga mempunyai frekuensi. Cinta yang mendalam mempunyai frekuensi. Kunci kepada manifestasi adalah resonans. Sama seperti garpu tala yang akan membuat garpu tala lain dengan frekuensi yang sama bergetar, anda perlu menyesuaikan getaran tenaga anda dengan getaran keinginan anda. Anda tidak menarik apa yang anda mahu. Anda menarik apa yang anda ada. Anda perlu menjadi getaran itu terlebih dahulu. Di sinilah bidang epigenetik memberikan bukti saintifik yang menakjubkan. Epigenetik adalah kajian tentang bagaimana persekitaran dan tingkah laku anda boleh menyebabkan perubahan yang mempengaruhi cara gen anda berfungsi. Emosi anda secara literal mengubah kimia badan anda, yang kemudiannya menghantar isyarat kepada gen anda. Perasaan tertekan yang berpanjangan boleh mengaktifkan gen yang berkaitan dengan penyakit. Sebaliknya, perasaan gembira dan cinta yang berterusan boleh mengaktifkan gen untuk pertumbuhan dan pembaikan. Apabila anda secara konsisten mengamalkan perasaan hajat yang telah dipenuhi, anda bukan sahaja mengubah pemikiran anda. Anda sedang mengubah biologi anda pada tahap selular. Anda secara literal menjadi orang baru. Seseorang yang secara genetiknya cenderung untuk mengalami realiti yang anda inginkan. Anda mewujudkan koheren antara jantung dan minda anda, menghantar isyarat yang jelas dan kuat ke dalam medan kuantum. Sinkronisiti yang anda alami kemudiannya adalah gema medan itu, yang mencerminkan kembali koheren yang telah anda cipta di dalam diri. Bagaimana anda boleh mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam kehidupan harian anda secara praktikal? Salah satu masa yang paling berkuasa untuk memprogram semula minda bawah sedar adalah semasa keadaan hipnagogik. Ini adalah keadaan separa sedar, seperti mimpi, yang anda alami sejurus sebelum tertidur dan sejurus selepas bangun. Pada masa ini, pintu gerbang antara minda sedar dan bawah sedar anda terbuka luas. Daripada tertidur dengan kebimbangan hari itu atau memeriksa telefon anda, gunakan tertingkap berharga ini untuk mencipta masa depan anda. Berbaring dengan selesa, tutup mata anda dan bawa ke dalam fikiran anda satu babak yang menandakan bahawa keinginan anda telah pun menjadi kenyataan. Jangan hanya fikirkan tentangnya. Masuk ke dalamnya. Apakah yang akan anda lihat, dengar, sentuh dan rasai jika ia adalah benar sekarang? Mungkin anda sedang memegang kunci rumah baru anda, merasakan kesejukan logam di tangan anda. Mungkin anda mendengar kata-kata tahniah daripada orang yang dikasihi. Kuncinya adalah untuk memadatkan babak itu menjadi satu tindakan pendek dan deria. Dan yang paling penting, rasakan emosi yang menyertainya. Rasakan kesyukuran, kelegaan, kegembiraan yang meluap-luap seolah-olah ia benar-benar berlaku. Ulangi babak pendek ini berulang kali, seperti lagu pengantar tidur, sehingga anda tertidur di dalamnya. Dengan melakukan ini, anda menanamkan benih keinginan anda terus ke dalam tanah yang subur di minda bawah sedar anda. Anda sedang memberikan arahan kepada kuasa kreatif yang besar ini untuk mula bekerja bagi pihak anda semasa anda tidur. Amalan ini, apabila dilakukan secara konsisten, adalah salah satu cara terpantas untuk mengubah identiti dalaman anda dan mula melihat dunia luaran anda berubah. Sekarang, saya ingin mengajak anda untuk berinteraksi. Fikirkan kembali. Apakah contoh sinkronisiti yang paling menakjubkan yang pernah anda alami dalam hidup anda? Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen di bawah. Dengan berkongsi, kita bukan sahaja memberi inspirasi kepada satu sama lain,
Tetapi kita juga mengukuhkan kesedaran kolektif bahawa kita semua adalah pencipta yang berkuasa. Cabaran terbesar dalam perjalanan ini bukanlah untuk memulakan, tetapi untuk mengekalkan keadaan hajat yang telah dipenuhi. Apabila dunia 3D anda kelihatan bertentangan dengannya, anda mungkin mengamalkan teknik ini selama beberapa hari, merasa hebat dan kemudian anda menerima bil yang tidak dijangka atau menghadapi konflik di tempat kerja. Serta-merta, keraguan muncul. Ia tidak berkesan. Siapa yang saya cuba tipu? Inilah ujian sebenar. Di sinilah kebanyakan orang berputus asa dan kembali kepada program lama mereka. Anda mesti faham bahawa jambatan peristiwa yang membawa anda kepada keinginan anda tidak selalu kelihatan seperti jalan lurus dan mudah. Kadang-kadang ia melibatkan perkara-perkara yang kelihatan seperti halangan atau masalah. Mungkin anda kehilangan pekerjaan supaya anda boleh mencari kerjaya impian anda. Mungkin satu hubungan berakhir untuk memberi ruang kepada pasangan jiwa anda. Alam semesta berfungsi dengan cara yang jauh lebih bijak daripada yang boleh difahami oleh minda logik kita. Tugas anda bukanlah untuk memikirkan bagaimana. Tugas anda adalah untuk kekal setia kepada apa, iaitu hasil akhir. Anda perlu memupuk kepercayaan yang tidak berbelah bahagi terhadap kuasa kreatif dalam diri anda. Tradisi-tradisi kuno memanggil ini iman. Sains kuantum mungkin memanggilnya mengekalkan koheren. Ia adalah perkara yang sama. Ia adalah keupayaan untuk berpegang pada visi dan perasaan hasil akhir anda, tanpa mengira apa yang ditunjukkan oleh deria anda pada masa ini. Apabila keraguan muncul, akui ia, tetapi jangan berikan tenaga anda kepadanya. Anggap ia seperti awan yang berlalu di langit. Kembali dengan segera kepada keadaan hajat yang telah dipenuhi. Tanya diri anda, bagaimana perasaan saya jika masalah ini sudah selesai? Dan kemudian hidup dari perasaan itu. Inilah disiplinnya, inilah seninya. Ia adalah tentang memilih dunia dalaman anda berbanding dunia luaran berulang kali, sehingga dunia luaran tidak mempunyai pilihan selain tunduk kepada arahan baru anda. Jangan biarkan apa yang ada sekarang menghalang anda daripada apa yang boleh terjadi. Kita telah melalui satu perjalanan yang mendalam. Daripada memahami bagaimana realiti berkomunikasi dengan kita melalui sinkronisiti, kepada menyelami sains di sebalik, minda bawah sedar, fizik kuantum dan epigenetik. Kita telah belajar teknik-teknik praktikal seperti revision dan menggunakan keadaan hipnagogik untuk menanam semula program dalaman kita. Dan kita telah menangani cabaran untuk mengekalkan kepercayaan kita dalam menghadapi keraguan. Mesej utama yang ingin saya tinggalkan kepada anda adalah ini. Anda jauh lebih berkuasa daripada yang pernah anda bayangkan. Anda bukanlah daun yang ditiup angin takdir yang rawak. Anda adalah pusat graviti alam semesta peribadi anda. Realiti tidak berlaku kepada anda, ia berlaku melalui anda. Kesedaran anda adalah satu-satunya punca dan dunia di sekeliling anda adalah kesannya. Setiap saat anda membuat pilihan. Bukan hanya pilihan tentang apa yang perlu dilakukan, tetapi pilihan tentang siapa yang perlu menjadi. Adakah anda akan memilih untuk kekal dalam program masa lalu, menghidupkan semula emosi lama yang sama dan mencipta semula realiti lama yang sama? Atau adakah anda akan membuat pilihan yang berani untuk menentukan keadaan dalaman anda, untuk merasakan perasaan masa depan yang anda inginkan sekarang? Dan untuk berpegang pada perasaan itu sehingga ia menjadi realiti fizikal anda. Kuasa sentiasa berada di tangan anda pada saat ini. Berhenti menunggu dunia luar memberi anda kebenaran untuk berasa gembira, berlimpah atau disayangi. Tuntut perasaan itu sekarang, kerana ia adalah hak anda sejak lahir. Jadilah pencipta sedar yang anda dilahirkan untuk menjadi.
Jika mesej ini bergema dengan anda, jika anda merasakan kebenaran di dalamnya, maka saya menjemput anda untuk menyertai komuniti pencipta sedar ini. Langgan saluran ini, tekan loceng pemberitahuan dan kongsikan video ini dengan seseorang yang mungkin memerlukannya. Mari kita sama-sama mengingati kuasa sebenar kita dan mencipta dunia yang mencerminkan potensi terhebat kita. Pilih keadaan anda. Pilih realiti anda. Mulai sekarang,